Banjir sah. Banjir gila. Sikit lagi sampai. Jauh lagi Uncle? Jauh lagi? Jauh lagi atas? Oh. Jauh lagi lah dia kata. Ingat dah dekat lah. Apache steering betul. Nak kena lari kata ni. Tak boleh lari ni. Kau dah lama tak jogging. Bukan jogging lah. Senang cerita bersenam lah. Bila kau pergi hiking terus, tak cukup nafas kau. Dengan peluh berjurai. Tak apa, sikit-sikit. Kita tengok. Okey tak okey berapa kilo lah. Daripada bawah naik atas. Nanti kita tengok balik. Gila kau nak. Oh ada screenshot. Macam nak. Apa ni pusing belakang eh. Sekejap. Nak pusing belakang sekejap. Gila lah. Sikit lagi. Aku tengok signboard tadi dalam 300 kilo. 300 kilo pula, 300 meter. Sikit lagi nak sampai atas. Gunung lambat je pun. Tapi peluh pun. Aku kat mana ni? Aduh. Aku tak pernah jalan ni. Macam silap je ni. Ke sebab aku jarang hiking. Dia rasa pelik tu. Selalu ikut laluan lain. Sebab pokok ni berair. Getah. Ush, tak boleh pegang handphone ni. Tunggu jap. Wah, bahaya. Tak boleh tengok. Tak boleh lalai. Lalai tergolek. Aku sampai puncak ni. Puncak Gunung Lambak ni. Dia tulis ketinggian 460. Ketinggian 460 meter. APL jarak 1680. Aku daripada bawah tadi dekat 40 minit naik atas. Dia punya kilometer baru 2700 meter. Semak dengan 2 kilo lebih lah. Nak dekat 3 kilo lah. Baru sampai puncak.